Beza sebelum dan selepas aku guna feeder ni, terus terang aku cakap, dulu aku jenis tak kisah sangat pasal bekas air kucing. Asal ada air, aku rasa dah cukup. Tapi bila kucing aku jenis outdoor, baru aku perasan satu benda, air dalam mangkuk biasa cepat habis, cepat kotor dan kadang-kadang kucing langsung tak sentuh. Masa tu aku fikir, mungkin kucing aku cerewet? Rupanya bukan. Sejak aku guna water feeder automatic ni, rutin aku berubah. Air sentiasa ada, paras air konsisten, tak perlu isi berulang kali. Kucing aku pula jadi lebih kerap minum tanpa aku sedar. Yang best, bila balik rumah pun air masih bersih, tak berhabuk macam dulu. Aku bukan tukar sebab nak ikut trend, tapi sebab penat ulang benda sama setiap hari. Isi air, basuh mangkuk, tukar air. Bila guna water feeder, benda kecil ni sebenarnya buat hydration, kucing lebih terjaga. Terutama untuk kucing yang selalu main luar. Aku perasan satu benda penting. Bila air nampak bersih dan stabil, kucing lebih yakin nak minum. Simple tapi ramai owner terlepas pandang. Kalau kucing korang jenis selalu haus atau air cepat sangat habis, mungkin korang pun alami benda yang sama macam aku dulu. Aku letak link kat situ je untuk yang nak tengok. Tak wajib beli pun. Tapi aku sendiri dah rasa beza sebelum dan lepas. Save post ni kalau rasa berguna dan komen sikit. Kucing korang indoor ke outdoor?